Jahat bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni. Makan orang, bunuh orang, segala binatang pun dia kacau sekali. Dia turun minum air kering, air ni keturunan daripada Nabi Nuh. Ada yang kata belah-belah ujung Cina, ada yang kata dekat dengan negara-negara Balkan. Di mana tembok Zulkarnain? Jom sertai package membership kami. Hanya klik button join, kemudian pilih salah satu daripada 3 pilihan dan nikmati video-video eksklusif hanya untuk members only. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu wa aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya karim. Yang saya muliakan Tan Sri Syarif Omar, penaung Masjid Jami' Fastabiqul Khairat, Tuan Haji Abdul Halim bin Ismail Nazir Masjid Jami' Fastabiqul Khairat. Seterusnya Tuan Wan Amirul Ikhwan Muhammad Nasir, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan JPKK Kampung Batu Tiga. Yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang sudah bersama dengan kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Boleh kita teruskan? Pontianak mengilai dalam kereta, naik kereta terjatuh sumur. Jangan tengok kami lama-lama, takut malam tak boleh tidur. Hantu pocong melompat-lompat, tersalah lompat jatuh telaga. Kalau suka mari mendekat, apa yang ditunggu mari kita mula. Ilmu itu cahaya, hikmah itu penenang jiwa. Kalau semua sudah bersedia, marilah kita dengar bersama. Baiklah tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita nak berbincang satu tajuk berkaitan dengan hijrah. Okey, tahun baru, buku baru, semangat yang baru. Sebelum kita nak mengatur target-target kita di tahun yang baru, eloklah baiknya kalau kita memperbaiki dahulu apa penyakit-penyakit pada tahun yang sedang kita lalui sebelum kita masuk tahun yang baru. Jadi kita kena tahu apakah penyakit-penyakit yang lalu yang menyebabkan menghalang kita untuk berubah jadi lebih baik, ataupun penyakit yang menyebabkan kita gagal, tercicir, tertinggal di dalam usaha kita mengejar kebaikan. Nama masjid kita pun eloklah Fastabiqul Khairat, bersegeralah kepada kebaikan. Tapi masalahnya dah setahun Allah bagi peluang kita hidup, tapi kebaikan kita masih tidak memuaskan. Jadi apa persoalan itu perlu kita lihat. Jadi kita nak mulakan bual bicara kita dengan yang bahagia Datuk. Kita nak mulakan di antara penyakit kita apa tuan-tuan? Ni kita nak betulkan balik sebelum kita nak masuk tahun baru, supaya tahun baru kita masuk dalam keadaan yang lebih baik, semangat kita lebih kuat. Iaitu ada satu penyakit yang ada pada diri semua orang, iaitu dia menangguh-nangguhkan kebaikan Datuk. Yang ni yang kita nak perbetulkan balik, supaya bila dah tak ada dah penyakit ini, insya-Allah itu yang kita akan masuk dengan buku yang baru, semangat yang baru, amal yang baru. Tetapi kita kena selesaikan dulu penyakit menangguh-nangguh ni Datuk. Dipersilakan yang bahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Terima kasih Dai Ahmad selaku tuan moderator pada malam ini. Terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Syarif Omar selaku penaung masjid, Tuan Haji Abdul Halim bin Ismail, Tuan Nazir, dan Tuan Wan Amirul Ikhwan Muhammad Nasir
selaku pengurusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Seronok tengok sini, biro dakwahnya pemuda, imam pemuda, Bilal pemuda, Masya Allah. Cameraman pun muda. Tandas pun cantik, Mat. Tanda lawa macam RNR. Mengalahkan R&R, tuan. Allahu Akbar. Seronok. Saya datang ke masjid ni tahun 2005. Ui, lama tu. 2005 datang sini. Masa tu kursus haji. Kursus haji buat kat sini, saya kursus. Tidur pun dalam masjid ni. Ya. Pusing buat di luar. Sebab tu bila saya lalu dekat highway Shah Alam ni, saya akan teringat masjid ni. Sebab di sini 25 tahun dulu, tahun 21 tahun dulu, saya buat kursus haji di sini 2005. Di sini saya buat kursus, kemudian saya pergi haji. Jadi bila datang melalui seronok. Sebab ini kenangan saya. Tidur di sini, makan di sini, buat kursus. Cuma hari inilah kali pertama ceramah. Rasa kan? Kali pertama kan? Jadi tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput balik, 25 tahun akan datang, insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Ayat yang dibaca oleh Ustaz Ahmad tadi. Fastabiqul khairat. Bersamaan dengan nama masjid. Baca. Fastabiqul khairat. Aynama takunu yudrik. Aynama takunu ya'tikukumullahu jami'a. Lagi? Lupa. Lupa. Fastabiqul khairat. Okay. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Satu ayat. Bersegeralah kamu berbuat ibadat. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu berbuat kebaikan. Dia ada dua tu. Ada satu lagi. Sabiqu bil khairati biiznillah. Ya, dan berlumbalah kamu untuk melakukan kebaikan dengan izin daripada Allah. Jadi ada tiga, tuan-tuan. Saya sebut dua je. Yang pertama, wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah kamu, sari', bersegera, cepat-cepatlah kamu minta ampun daripada Tuhan. Sebab Allah sediakan untuk kamu, kata Allah, syurga seluas langit dan bumi. Syurga ni bang, seluas langit dan bumi. Maka kita pun belajar geografi. Bumi, Tan Sri, luasnya 16,000, panjang diameter dia 16,000 kilometer saja. Lain macam tu. Allah kata syurga itu seluas langit dan bumi. Tapi yang kita belajar, diameter bumi 16,000 kilometer je. 16,000 kilometer mana? 2 kali Mekah. Kuala Lumpur Mekah 8,000 kali 2 pergi balik 16. Takkan luas itu buminya. Nampak benar menipunya tuan ni. Sampai bila kita nak ikut pahaman daripada pahaman Yahudi? Quran kata lain, dia orang kata lain, kita percaya pada dia orang. Kalau tukar ni, tukar buku baru tuan ni. Tukar pemahaman yang bercanggah dengan Quran. Allah kata langit itu seluas langit, bumi itu, syurga itu seluas langit dan bumi. Luas sungguh. Tuan-tuan nampak tiang ni? Ni tiang. Keluar, pokok. Kalau di kampung, kita suka duduk di bawah pokok. Kalau zaman dulu-dulu, orang suka main nyembang, berbual bawah pokok, ada buayan, kemudian main seremban batu, seremban cicah asam pelam muda bawah pokoknya menyembang, cerita, ngumpat-ngumpat dulu-dulu lah. Zaman dulu suka bawah. Dalam syurga ada tak manusia suka lepak bawah pokok? Ada? Besar mana pokok tu? Kata Nabi, kalau dia ambil seorang naik kuda, pusing pokok tadi, mengelilingi bayang pokok tadi, 100 tahun dia pusing, belum sampai lagi bertemu titik pertama dia bergerak. Subhanallah. Titik pertama dia bergerak nak pusing pokok tadi, 100 tahun, bukan 100 tahun kita, 100 tahun sana. Tak sampai lagi daripada start dia tu. Starting point dia tu tak sampai lagi.
punya besarnya pokok tu. Maka manusia bawah dalam syurga ni pakat duduk berbual mengingati balik apa yang mereka buat, seronok nyembang-nyembang sambil duduk cecah asal muda pelan muda. Contoh dia. Tiba-tiba kita belajar bumi ni kecil. Pelik lah. Jom tuan-tuan, kita ni tuan-tuan orang bijak pandai belaka ni. Sampai bila tuan-tuan kita duduk belajar? Matahari mengeluarkan cahaya. Cahayanya menimpa pada bulan. Bulan menamparkan balik cahayanya pada bumi. Bulan tak bercahaya. Sedangkan Al-Quran sebut bulan bercahaya. Wal qamara jana wa ja'ala al-qamar jana, lupa mak. Tabarakallazi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Itu satu. Satu lagi wa ja'alal qamara fihinna nura. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wah tuan-tuan. Ustaz Ahmad ni dia hafal Quran, saya tak hafal. Dia al-hafiz, saya al-hafuz. Jadi agak-agak dia saya tak senang sejak keluar hospital ni saya bawa dia. Mana ayat saya tolak dia, mana hadis saya tolak dia. Kalau dia tak ingat, saya tolak dia tuan-tuan. Surah Nuh. Balik buka surah Nuh. Wa ja'alal qamar fihinna nura. Dan kami jadikan pada bulan itu padanya cahaya. Dan kami jadikan kepada matahari itu siraja, cahaya yang terang benderang. Di mana yang kata bulan tak ada cahaya? Allah kata bulan bercahaya. Kita pula kata tak, bulan tak mengeluarkan cahaya, dia hanya bias daripada cahaya matahari. Bila tuan-tuan nak tukar buku baru dengan pahaman macam ni? Sampai bila? Balik buka surah Nuh ayat 18, ayat 19, ayat 20. Allah cerita tentang bulan, Allah cerita tentang langit, Allah Ta'ala cerita tentang bumi. Allah Ta'ala kata apa? Dan kamu semua ni diciptakan di bumi. Dan kamu akan dikembalikan masuk ke dalam bumi. Kita diciptakan di bumi. Maknanya apa? Lahir di bumi. Dan kamu akan dikembalikan balik masuk dalam bumi dan dibangkitkan di hari kiamat. Simple. Tutup buku. Tutup buku tuan-tuan. NASA kata kita ada alien. Trump kata kita ada alien baru sampai. Pakai dia ambil gambar dengan alien berjalan. Trump duduk berjalan. Kita di Batu Tiga ni pula, Allah kalau datang Batu Tiga mampulah kita. Alien sampai. Mereka datang dari mana asing. Datang pula cerita kita dah sampai ke bulan. Dah boleh sampai ke bulan. Duduk dan kita sekarang ada ekspedisi ke planet Marikh. Dan kalau ada air di planet Marikh, kita akan pindah ke planet Marikh. Apa maksud saya? Kalau tuan-tuan pergi ke bulan, kalau ustaz kita pergi ke bulan, saja melancung ke bulan, tiba-tiba mati di bulan, mayat simpan di mana? Nak bawa balik ke bumi ke? Isteri tanya pegawai, bila nak bawa balik mayat suami saya? Tak, ke bumi di bulan. Allah kata mayat awak mesti ke bumi di bumi. Tapi manusia hari ini kata saya pergi ke bulan di planet Marikh. Adakah kita hanya mati di bumi? Tak, kita boleh mati bila-bila masa. Tiba-tiba mati di planet Marikh, simpan di planet Marikh. Adakah sama dengan Quran? Jawapan dia tak sama. Kalau tak sama dengan Quran, satu cerita lain, satu cerita pada Quran lain, manakah yang kita nak ikut? Quran yang kita ikut. Kita belajar benda lain, Quran kata benda lain. Mana kita nak ikut? Quran kita ikut. Kita belajar di sekolah, manusia berasal daripada Homo sapien, berasal daripada buruk. Belajar di sekolah, Quran kata manusia daripada tanah Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan nak ikut yang mana? Mesti ikut Quran. Kalau tuan-tuan masih nak mengekalkan mengikut pahaman Yahudi, buang tajuk ni tuan-tuan. Tahun baru, buku baru, buang semua. Apa makna kita mati dalam keadaan kita tak percaya pada Quran? Hari ni orang sebut tak percaya pada Quran, kau tolak Quran.
Dalam bab apa? Dalam bab hukum hudud. Hukum hudud kau tolak Quran. Habis itu Nabi Adam kau tak tolak. Sama lah. Jangan hanya nampak hudud saja dalam Quran. Banyaknya ayat dalam Quran. Ayat tentang sains, ayat tentang angkasa, ayat tentang penciptaan manusia. Punya banyak. Kenapa hanya fokus pada satu benda? Kamu menolak Quran. Kamu menolak Quran. Manusia daripada tanah, daripada Adam, bukan daripada beruk. Kalaulah manusia daripada beruk, tuan-tuan, simple dan settle masalah. Kita ada hospital. Ada. Hospital ada masalah apa? Kekurangan darah. Hospital besar memerlukan penderma darah. Ekoran bank darah di hospital berkurangan. Diminta pada orang ramai untuk menderma darah. 2 hari keluar berita, masuk berita baru. Orang ramai tidak lagi perlu menderma darah. Ini ekoran kira-kira 400 ekor beruk menderma darah pagi tadi. Kalau awak dah sama dengan beruk, DNA awak pun beruk. Pakai lah. Mata boleh pakai, jantung boleh pakai. Jangan tertipu. Balik pada tajuk kita tuan-tuan ni. 2 benda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu bertaubat. Disediakan pada kamu syurga seluas langit dan bumi. Fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Bersegeralah kamu taubat, dan yang keduanya berlumba di dalam kebaikan. Allah pesan doa. Fastabiqul khairat. Sabiq. Apa makna dia? Berlumba. Dulu kita buat pertandingan musabaqah membaca Al-Quran. Dulu pertandingan musabaqah membaca Al-Quran, peringkat kebangsaan, musabaqah. Sekarang tak ada dah. Sekarang ujian tilawatil Quran, peringkat kebahasaan. Kenapa dulu musabaqah, sekarang ujian tilawah? Musabaqah maknanya berlumba. Takkan nak baca Quran berlumba, takkan nak baca Quran bersaing, takkan nak baca Quran ni race. Maka ditukar ujian membaca Quran. Musabaqah makna dia apa? Race. Lawan. Siapa kuat, siapa kalah. Sya'lah. Lawan. Nama dia apa? Fastabiqul khairat. Dia suruh berlumba. Di mana nak berlumba? Benda kebaikan. Benda kebaikan tu apa? Yang membawa pahala untuk kita di akhirat. Kenapa? Kerana masa yang sangat suntuk. Ayat yang mula-mula saya baca tadi, Ahmad. Iqtaraba linnas. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba, sangat dekat. Iqtaraba linnas, sangat dekat dengan manusia tentang kiamat. Sangat dekat manusia tentang hari kematian dia. Iqtaraba linnasi hisabuhum, sangat dekat dengan manusia hari penghisapan. Tetapi mereka masih lagi leka, kata Allah. Lawan perintah Allah, tak nak ikut perintah Allah. Sedangkan hari hisap sangat hampir. Ustaz, ya, Ustaz cakap hari penghisapan sangat hampir. Nabi Isa belum ada. Ya'juj dan Ma'juj belum ada. Matahari pun tak bangkit daripada sebelah barat. Melambat lagi, kiamat pun belum tentu sampai lagi, Ustaz. Tah bila nak sampai? Ustaz bercakap tentang Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Nabi Isa. Tak ada sampai sekarang pun, Ustaz. Saya dah umur 78, tak pernah jumpa pun Nabi Isa. Yang saya jumpa Haji Isa, Ustaz. Daripada kecil saya belajar Imam Mahdi, tak ada datang pun, Ustaz. Yang saya jumpa Imam Mahdi, imam masjid kampung saya. Bilanya, Ustaz? Ustaz kata penghisapan sangat dekat, tapi lambat lagi kiamat. Bang, minggu lepas siapa meninggal di masjid? Haji tu meninggal. Selepas tu ada lagi tak meninggal? Ada hajah tu meninggal. Lepas tu ada lagi tak? Ada 4 beranak tu mati, Ustaz. Ada 1 mati. Itulah hari untuk mereka.
Maknanya abang, hari penghisapan untuk abang, nama dia apa? Kiamat untuk abang. Jangan kata kita boleh tahan hidup sampai pukul 9 malam ni, belum. Jangan kata kita boleh hidup 8:22 minit malam ni, belum, tuan-tuan. Tah besok, tah lusa, ada yang meninggal sedang salat. Ada yang meninggal duduk dalam tandas. Ada yang meninggal di highway, ada yang meninggal di rumah, ada yang meninggal dalam tidur. Mati bila-bila masa boleh sampai. Tetapi kata Allah, kebanyakan manusia masih lagi leka, lupa, tak peduli kepada diri dia sendiri. Bayangkan tuan-tuan, tak peduli pada diri dia sendiri. Tobat pun tidak, berlumba untuk kebaikan pun tidak. Jadi tuan-tuan, yang dikatakan marilah berlumba untuk melakukan kebaikan dan cepat-cepatlah bertaubat adalah dua ayat yang seiring. Dia menyuruh kita jangan leka untuk mengutip pahala, walaupun kalaulah boleh bersedekah, dengan bersedekah tu masuk syurga, walaupun dengan sebelah biji kurma sekalipun, sedekahlah, jangan diabaikan. Apatah lagi amalan yang lain. Kalau cari jalan boleh menghapuskan dosa, carilah jalan boleh menghapuskan dosa, walaupun sekadar Salam. bersalam sekalipun. Bersalam ini menghapuskan dosa. Salamlah. Sekarang mana ada orang salam? Lepas mayang tak salam, keluar masjid tak salam. Bersalam pun dengan orang yang kenal je. Orang yang dia tak kenal, bersalam pula geng, bukan geng, rugi lah tuan-tuan. Sedangkan bersalam saja boleh gugur dosa. Kak Som, bersalam dengan suami Kak Som, minta ampun, minta maaf, gugur dosa Kak Som. Bang, salam dengan isteri bang, malam ni buat sebelum tidur, bang minta ampun, minta maaf. Abang maafkan dosa-dosa Som. Abang pun minta maaf. Bang, Som maafkan abang daripada dulu lagi abang. Tak simpan langsung dalam hati bang. Bagus. Sebenarnya abang dah kahwin lain 2 tahun lepas. Elok lah tu. Allah silap pula tuan-tuan. Wallahu'alam. Jadi pentingnya kita bangkit lalu berlumba-lumba di dalam kebaikan. Kerana apa? Tadi kita dah dengar, masa kita tak lama dah. Hanya beberapa waktu sampai giliran kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Yang bagi Datuk, soalan yang kedua tuan-tuan, salah satu yang menggagalkan seseorang itu berhijrah ataupun dia nak buka buku baru ataupun meneruskan semangat yang baru, salah satunya yang kalau kita buka Al-Quran kita akan lihat keluhan-keluhan ahli neraka itu kerana waktu di dunia dia kata apa? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Di kalangan kami tak ada siapa nak tolong kami. Satu. Yang kedua, wala sadiqin hamim. Kami tak ada satu orang kawan yang sanggup berjuang bermati-mati untuk agama, untuk menyelamatkan dan mengajak saya kepada kebaikan. Ini salah satu keluhan-keluhan orang-orang yang dia gagal di dalam hijrah dia nak menuju kepada kebaikan. Sebab tu kita nak bincang pada malam ini untuk round yang kedua, betapa pentingnya kita mencari satu orang sahabat untuk meneruskan perjalanan kita menuju Allah ini. Satu sahabat yang boleh membangkitkan semangat kita untuk dekat pada Allah. Dan kalau dalam satu kata-kata Ibnu Athaillah kata, la tusahib man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Janganlah berkawan dengan orang yang tak membangkitkan semangat kamu pun kepada kebaikan dan yang tidak menunjuk kamu menuju kepada Allah. Jadi betapa pentingnya sahabat dalam hijrah ni Datuk. Silakan Datuk. Baik, terima kasih tuan-tuan yang saya muliakan. Di dalam Al-Quran menyebut tentang rintihan ahli-ahli neraka. Satu. Di dalam Al-Quran juga menceritakan apa yang akan berlaku kepada orang yang bila diperdengarkan, bila didakwah, ditolak, menolak, tak mau dengar. Kita boleh juga buka di dalam surah Nuh. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Nabi Nuh bukan macam kita dakwah waktu malam je, siang tidur. Dia bukan berdakwah macam kita. Dakwah Nabi Nuh beratus tahun. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Laila wa nahara, siang dan malam.
Ceramah kita sekarang ni, kuliah pun kuliah maghrib je. Kuliah duha bila nak buat? Tunggu Sabtu Ahad. Nak kata kita lebih baik pada Nabi Nuh, berhenti lah. Kuliah maghrib ni, ceramah perdana tuan. Bila pula nak buat ceramah ni? Tahun depan Ustaz, awal Muharram tahun depan pula Ustaz. Itu pun buat tiap-tiap malam orang marah, menghabiskan duit je. Astaghfirullahalazim. Saya ada pergi satu mesyuarat jawatan kuasa masjid, pembentangan mesyuarat agung. Bendahari keluarkan penyata. Bermula bulan 6 ni banyaknya belanja duit air, duit elektrik. Sebab dulu tak ada kuliah maghrib. Sekarang ni sejak ada kita buat tiap-tiap malam kuliah maghrib, tinggilah belanjanya. Itu dia. Orang Perak ke? Orang Perak lah. Tak ada lah masjid. Tapi Perak ni banyak. Ada sampai ke Maldives pun ada. Mauritius pun ada. Mungkin di Mauritius gambar tak. Saya diam. Saya dengar. Dia kata bila buat kuliah belanja banyak. Dulu duit kita. Jimat elektrik ada. Jimat air tak ada banyak. Bila tiap-tiap malam orang datang ramai tiap-tiap malam, udah elektrik banyak kata dia. Ada apa-apa soalan? Tuan Haji, Tuan Haji sebut tadi perbelanjaan tinggi sebab kuliah maghrib bermula bulan 6 tu banyak tiap malam dah ada. Soalan saya, Tuan Haji buat tak kajian bermula bulan 6 kutipan derma dan sumbangan orang ramai meningkat ke mengurang? Yang tu tak ada saya bentangkan lagi, memang meningkat lah. Saya nak cakap je, kepala otak Tuan Haji nak cakap tak ada. Yang perbelanjaan kau nampak, yang sumbangan meningkat berlipat kali ganda, kau buta. Ni perangai kita tuan. Atau macam mana masjid kita nak maju? Kau bincangkan keluar, duit keluar, duit keluar, duit keluar. Kau tak bincang bila ramai orang datang, Allah, hati ni seronok. Korban daripada 5 ekor naik 15 ekor. Sumbangan jemaah daripada 3,000 naik 13,000. Kuliah maghrib malam-malam dulu RM25 suku, sekarang dah naik RM250 sekali kuliah maghrib. Belum masuk tabung sana tabung sini. Lah boleh buat tandas RM250,000 dah ngalahkan RNR. Cantiknya tandas tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau ada pemarkahan saya bagi sebab tadi saya bukan majlis bandaran nak bagi markah tak. Sebab itu jangan takut untuk berdakwah. Setengah tempat mikirkan duit aja, macam mana ekor habis, duit air habis, duit api habis. Jangan cakap macam itu. Nabi Nuh kata, aku berdakwah siang dan malam. Sampai Nabi Nuh angkat tangan, ya Allah, umat aku ni aku dah dakwah siang dan malam ya Allah. Mereka engkar pada aku ya Allah. Mereka lawan pada aku ya Allah. Kau hancurkanlah mereka, jangan tinggal walau seorang sekalipun. Masya Allah. Apa ayat dia? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Jangan tinggalkan orang-orang kafir ini di atas muka bumi walaupun seorang, kata Nabi Nuh. Itu beza Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pergi berdakwah di Taif, dibaling dengan batu. Tu Nabi Muhammad tu. Baling batu, luka habis Nabi ni. Kita kalau berdakwah silat-silat bunga ni hadiah awak balik. Ustaz di Malaysia ni dengan hamper dengan bunga awak balik. Kawan saya jadi ustaz, ada satu Datuk Seri apa tu, hadiah kat dia BMW X6 pergi ceramah. Bapa Nabi Muhammad bukan X6, six pack punya batu bagi. Datang malaikat Muhammad, umat tu, kaum tu menyakiti kau, cakap pada aku, kau nak buat apa dengan dia orang? Kau nak aku angkat dia orang, empuk dia orang, cakap aku buat. Nabi kata, dah, aku nak doa. Bukankah mereka menyakiti kau wahai Rasulullah? Ya. Sekarang mungkin mak bapak mereka menyakiti, tetapi anak-anak mereka menerima dakwah.
Kalau Allah dihancurkan semua, siapa lagi yang nak beriman? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. fa innahum la ya'lamun. Mereka tak tahu, ya Allah bagi hidayah. Nabi Muhammad, mai Nabi Nuh tuan-tuan, tak ada maaf bagimu. Nak maaf apa? 850 tahun. Dakwah umur dia hampir 900 tahun. Yang umur 80 orang saja tuan-tuan. Ramai malam ni lagi. Keras kepala batu semua dah. Depa sound pada Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh ni bawa satu ajaran tauhid, pemimpin mereka bangun. Bahai kaumku, jangan terpengaruh dengan orang ni. Gila ke apa? Pertahankan 4 Tuhan kita. Allah sebut terang-terang 4 sembahan berhala yang disembah oleh umat Nabi Nuh pada masa itu. Tak ingat tu. Tak ingat. Yang pertama disebut sebagai Nasran. Nasran. Nun, Sin, Ra, Alif. Nasran. Nasran. Ustaz, nama saya Nasran. Sudah. Ni parah ni. Ya, kalau Nasran tak apa. Yang membantu. Yang menolong. Sebab tu sebut elok Nasran. Jangan nama apa? Nasran. Nun Sin. Bahaya tuan-tuan. Nama berhala. Nama berhala di zaman Nabi Nuh. Berhala yang mula-mula dibuat oleh manusia. Asalnya siapa Ustaz? Asalnya mereka ni pemimpin. Buat kerja pemimpin. Bila mati, mengenangkan jasa, buatlah tugu peringatan. Kemudian naik pemimpin yang lain, berjasa pula. Bila mati, buat tugu peringatan. Buat tugu peringatan, buat tugu peringatan, kemudian buat sambutan mati. Sambutan ulang tahun tiap-tiap tahun. Lama-lama sembah. Lama-lama dianggap sebagai Tuhan. Allah kata mereka dah menyimpang. Nuh, dakwah pada mereka Nuh. Maka bila Nabi Nuh berdakwah hampir 900 tahun. Tak mau. Bantah. Akhirnya Nabi Nuh kata, aku tak minta apa. Aku cuma minta kamu minta ampun pada Allah. Marilah. Jangan sembah tokong ni. Marilah sembah Allah. Kita beristighfar. Tak minta apa-apa mat. Surah Nuh ayat 10. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kata istaghfiru rabbakum, mintalah ampun pada Tuhan. Dia tak minta apa pun. Mailah taubat sebab Tuhan ini Maha Pengampun. Siapa sini yang tak ada dosa dalam masjid kita ni, jom buka buku baru minta ampun. Macam mana nak minta ampun pada Allah, taubat pada Allah. Macam mana nak minta ampun pada manusia, minta maaf, pulangkan balik harta dan sebagainya. Stop memfitnah, stop mengumpat, stop putus silaturahim. Stop. Jomlah tuan-tuan istighfar, minta ampun. Saya seronok tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni habis sembahyang ada lagi zikir. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setengah tempat tak ada dah. Assalamualaikum belah. Apa salahnya mengajak orang istighfar? Nabi Nuh bercakap istighfar, minta ampun, dia Maha Pengampun. Ustaz, saya nak minta ampun apa Ustaz? Saya tak mencuri. Saya tak rasuah. Saya tak membunuh. Saya tak mengumpat Ustaz. Saya tak buat apa pun Ustaz. Akak ada suami. Suami tak ada. So saya tak ada dosa dengan suami. Oi. Mak bapak, saya anak yatim Ustaz. Yatim piatu. Mak bapak saya aksiden, kena langgar pemandu mabuk Ustaz. Saya tak ada mak bapak. Suami tak ada, anak tak ada. Kata akak buat apa? Akak tak bercampur dengan siapa-siapa pun. Akak duduk di rumah. Kadang akak masuk hutan. Nama akak apa? Tazan. Memang tak ada dosa Ustaz. Minum arak tak pernah. Minum apa pun tak pernah Ustaz. Akak minum air suam je. Akak tak ada dosa Ustaz. Ada. Ustaz ni pekak betul lah. Saya tak ada dosa Ustaz.
Ada. Akak dosa apa kak? Akak dosa riak. Akak dosa takabur. Merasakan diri lebih baik pada orang lain. Itulah bapa segala dosa. Nama dia riak, nama dia syirik. Berapa ramai di kalangan kita yang tak rasa ada dosa. Awak rasa awak tak ada dosa? Astaghfirullahalazim. Bahaya ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi berdakwah. Nabi Nuh berdakwah dengan orang yang keras kepala, tuan. Akhirnya Allah hancurkan mereka dengan banjir bah yang besar. Ada anak dia bernama Sam bin Nuh. Ada anak Nabi Nuh bernama Yafis bin Nuh. Yang Sam bin Nuh, keturunan dia menjaluri bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang berkaitan dengan Romawi. Jenis hak putih, hak hidung mancung apa semua ni keturunan Sam bin Nuh. Mai anak nombor 2 pula, tuan. Mewarisinya adalah anak-anak keturunan dia yang duduk di belah-belah Afrika ni. Daripada Yafis bin Nuh ni, hak nombor 3 ni. Mai ke arah timur, Asia Timur jauh. Timur jauh Asia duk. Dengan mata sepet apa semua ni. Yang Nabi sebut daripada keturunan inilah lahirnya satu bangsa yang suka merosakkan orang, suka menyusahkan orang, suka membahan orang, membunuh orang yang sangat jahat, yang leluasa kejahatannya di muka bumi. Nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Ini keturunan daripada Nabi Nuh. Jadi tuan-tuan, jangan duk kata Ya'juj dan Ma'juj ni makhluk asing. Ni UFO ni mungkin Ya'juj Ma'juj kot. Dah. Orang. Okey Ustaz, kalau dia orang, di mana tembok Zulkarnain? Tahu? Ada yang kata dekat belah-belah Georgia. Ada yang kata belah-belah ujung China. Ada yang kata dekat dengan negara-negara Balkan. Tak tahu. Ada yang kata di sebelah Maghribi, sebab dia kata Iskandar Zulkarnain itu sampai pada tempat matahari tenggelam. Matahari tenggelam tu nama Maghribi, belah-belah Morocco. Tak tahu. Kenapa Ustaz tak tahu? Sebab Allah tak bagi tahu tang mana. Yang Allah bagi tahu Zulkarnain kampus tutup dengan tembok daripada besi dan tembaga. Berapa ribu tahun dulu? Ribuan tahun dulu. Jahat bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni. Makan orang, bunuh orang, segala binatang pun dia kacau sekali. Dia turun minum air kering, air. Iskandar Zulkarnain, Raja Zulkarnain ni tuan-tuan, bila dia datang dekat satu tempat yang tak boleh faham bahasa tempat tu. Dia ni cakap apa, dia ni cakap apa, bahasa tu lain macam. Tapi Allah bagi pada Raja Zulkarnain faham. Ni kehebatan Raja Zulkarnain. Bila Zulkarnain tengok, dia kata ni popok ni jahat ni. Jahat popok ni. Boleh tak Tuan tolong kami sekat daripada Ya'juj dan Ma'juj tu datang? InsyaAllah. Tuan sekat, Tuan tutup semua pintu masuk, akses datang ke tempat kami, bagi hadiah lumayan untuk Tuan. Harta yang cukup banyak, upah yang cukup banyak. Kata Zulkarnain, tak payahlah. Rahmat daripada Allah. Kelebihan yang Allah bagi tak termampu dah. Yang ni cukup-cukup, aku tak mau. Lah, tolong cari aku besi. Carilah besi. 2, cari dekat aku tembaga. 3, mari kita tolong sama-sama kita selesaikan. Tuan-tuan, ni cerita besi, cerita tembaga berapa ribu tahun dulu. Bayangkan tembaga dibakar, besi dibakar, ditiup apinya, menjulang, ditutupnya sampai Ya'juj dan Ma'juj tak boleh masuk. Tinggi mana tembaga temboknya? Everest, orang panjat.
Kilimanjaro, orang panjat. Kinabalu, orang panjat. Kenapa Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat tembok? Tinggi mana tuan-tuan? Hebat. Tapi kita belajar dalam sejarah, orang dulu-dulu buta huruf. Orang dulu-dulu bodoh. Kita belajar dalam sejarah, orang dulu makan nasi pun tak erti masak. Api tak pakai. Dalam sejarah, dalam Quran sebut, orang dulu membakar besi dengan api sampai boleh buat tembok. Teknologi yang sampai sekarang tak boleh dipecahkan. Teknologi apa ni tuan-tuan? Buat tembok. Backhoe tak boleh pecah, gerudi tak boleh pecah, gerumit tak boleh pecah. Mai kita belajar di sekolah, orang dulu lebih bodoh pada kita, kita paling pandai. Subhanallah tuan-tuan. Ubahlah buku baru tuan-tuan. Orang dulu lagi pandai pada kita tuan-tuan. Mereka lebih tahu tentang besi. Cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan pergi ke Burj Khalifa di Dubai. Tanya pada orang Dubai. Besi yang nak buat Burj Khalifa ni, menara bangunan tertinggi di dunia ni, panjang dia mana? Saya tanya tuan-tuan. Saya tanya pada orang Arab tu, hak duk jaga tu, gawai tu. Saya kata besi ni kalau disusun daripada Dubai, disusun memanjang tu, panjang dia sampai ke Australia. Yang duk buat Burj Khalifa tu. Itu baru Burj Khalifa. Yang Zulkarnain buat tembok ni, agak-agak besinya berapa? Allah tuan-tuan. Di mana dia ambil tuan-tuan ni? Mesti ada lombong dia. Mesti ada teknologi menggali dia. Mesti ada teknologi mengangkut dia. Takkan nak angkut pakai baldi. Hoi, hoi ya hoi. Otak kita tak mana tuan-tuan. Penduduk kampung tu, negeri tu kata, kami akan berikan upah yang lumayan pada engkau. Duit yang banyak pada engkau. Maknanya zaman itu orang dah guna duit, orang dah guna harta. Tiba-tiba kita belajar, orang dulu-dulu buat api guna kayu. Belaga batu pok-pok-pok-pak. Agak-agak bila lah guna batu pok-pok-pok-pak tu tuan-tuan nak buat tembok besi daripada Ya'juj dan Ma'juj. Dan tanda-tanda kiamat, tembok tadi datang Ya'juj dan Ma'juj, dia runtuhkan. Sekarang duk buat dah lubang. Lubang Nabi kata duk buat dah. Nampak dah cahaya tu. Besoklah kita sambung. Bila mai besok terkambus balik. Gali lagi, terkambus balik. Pak siapa yang tertutup? Tertutupnya pasal kita ni duk ada lagi duk sebut la ilaha illallah. Duk ada lagi berdakwah, duk ada lagi duk bunyi azan, duk ada lagi semayang berjemaah. Sampailah satu hari nanti tak ada siapa dah nak sebut Allah. Azan ni pun duk tunggu siapa nak azan. Hari ni azan 2 orang. Sampai nak timu imam pun tak ada lah. La yajiduna imaman. Tidak ada imam nak jadi imam mereka. Bila sampai saat tu, tembok yang berlubang tadi, bila mereka tengok, hari ni tak tertutup pula. Berlarilah mereka daripada gunung yang tinggi, lembah yang tinggi, serang manusia. Itulah namanya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kita masih leka lagi entah. Duk cerita tentang Dajjal, kita duk leka lagi. Duk cerita Ya'juj dan Ma'juj, duk cerita lagi. Berapa banyak dah masjid kosong sekarang. Berapa banyak dah surau tak bersemayang sekarang. Malah ada masjid yang tulis dekat pintu, Sabtu dan Ahad cuti, hari Isnin baru buka. Astaghfirullahalazim. Dia tulis kat pintu pagar masjid, Sabtu Ahad cuti, hari Isnin baru buka balik masjid. Tok Imam balik kampung dah. Bila jadi macam tu, sebab tu masjid tuan-tuan ni aktif, buatlah. Berdakwahlah. Buatlah dakwah, orang mari ke orang tak mari tak kira, buat je. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Di hari kiamat masih kita bercakap tentang umat Nabi Nuh. Kenapa kamu tak ikut agama Allah? Allah tanya pada umat Nabi Nuh. Dia kata, takkah diutuskan pada kamu Nuh untuk berdakwah? Dia tak cakap apa pun. Tu dia tuan-tuan.
punya burung. Nabi Nuh tak kata apa pun. Mana ada dakwah tak ada apa pun. Nuh, betulkah kamu berdakwah pada mereka? Saya berdakwah Tuhan, tapi mereka yang tolak. Allah tanya pada Nabi Nuh, ada saksi tak? Nabi tuan-tuan, Allah tanya, siapa saksi kau? Allah tu punya maha adil. Dengar, tanya. Dengar, tanya. Allah sebut dalam Quran, surah Al-A'raf. Kalau tak dapat jawab, saya tolak. Falanas'alan. Falanas'alannalladzina ursila ilaihim. Teruskan. Falanas'alannalladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Wah, memang hafal Quran. Nasib baik tuan-tuan ni. Ustaz nak jadi moderator? Sila Ustaz. Falanas'alannalladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Dan kami akan tanya umat yang didakwah, dan juga kami akan tanya nabi yang berdakwah. Nabi yang diutus pun ditanya, umat yang diutus pun ditanya. Noh, adakah kamu dakwah pada mereka? Ya. Saksi? Saksinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa kita ni tuan-tuan. Wahai umat Muhammad, kamu menjadi saksi bahawa Nuh menyampaikan dakwah, umatnya tolak. Ya, kami menyaksikannya wahai Allah. Engkau baru hidup kemudian pada Nuh. Engkau umatnya akhir daripada Nuh. Macam mana kau tahu? Sebab kami membacanya di dalam Al-Quran. Engkau mengatakan dalam Quran Nabi Nuh berdakwah, tapi umatnya menolak. Kami percaya pada Quran kerana itu adalah kata-katamu ya Allah. Kami saksi. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Allah Ta'ala sebut tuan. Saya nak cerita apa? Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kita ni umat terakhir. Kita jadi saksi siapa yang tolak, siapa yang bantah, siapa yang, dan apa yang berlaku sebab disebut oleh Allah dalam Quran. Yang kedua, cuba tuan-tuan tengok umat Nabi Nuh didakwah beratus-ratus tahun masih lagi berbohong. Kami tak pernah dengar pun pasal Allah. Kalaulah kami dengar, kami beriman pada Allah. Tak ada siapa bercakap. Tuan-tuan, di hari kiamat macam itulah rupanya. Kenapa kamu tak semayang? Tak ada siapa ajak pun. Kenapa kamu tak tutup aurat? Tak ada siapa ajak pun. Suami saya pun tak suruh. Kenapa kamu tak buat benda-benda ni? Masjid pun tak cakap. Kenapa kamu buat benda haram ni? Saya ada juga berkawan dengan ustaz. Ustaz tak cakap pun. Sudah tuan-tuan. Inilah benda yang akan berlaku di pada mahsyar. Anak menyalahkan kita, isteri menyalahkan kita, kawan menyalahkan kita. Sehinggalah anak dan isteri akan menjadi musuh kamu di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lagi? Nyesek aku jadi moderator. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut, dan kita kena ingat bahawa, pernah tengok kapal karam? Pernah. Kapal karam pernah? Cuba tengok orang yang karam. Dapat kayu, dapat pelampung, dapat tong, dapat rambut. Dapat kain orang, dia tarik kain orang. Janji aku tak tenggelam. Begitulah huru-haranya di hari kiamat. Yang mula-mula akan bergantung paut dengan kita, anak kita. Kenapa kau tak semayang? Bapa tak suruh. Mana dia ajar saya semayang? Bapa kau mana? Tu yang berjalan masuk syurga tu. Allah panggil balik. Mat. Ijabat. Isteri pun kan klaim. Dia bagi saya makan benda haram. Mana saya tahu? Kenapa kau makan benda haram? Saya tak tahu. Suami saya yang buat balik. Saya makan lah. Macam mana dia buat balik? Cuba cerita. Saya pergi kerja. Lori. Barang-barang terbalik kat depan tu. Jadi saya tengok ramai ambil. Saya ambil lah. Dapat 2 tin Milo. Bawa balik ke rumah. Isteri tanya, abang, mana abang dapat Milo ni? Lori terbalik. Abang ambil lah 2. Boleh ke ambil 2 bang?
Haram apa pula Tok Imam 8. Oh sudah tuan-tuan. Dia kira Tok Imam balon, dia pun balon sekali. Besok isteri dakwa kita tuan-tuan. Sebab itu teruskan dakwah. Saya ni sebagai pendakwah ni pun tuan-tuan, saya takut nanti orang cakap Ustaz Kazim tak tegur pun, Ustaz Kazim tak cakap pun, mana saya tahu. Masing-masing nak claim. Baik saya cakap tuan-tuan, betul saya kata betul, salah saya kata salah. Buat apa saya nak jaga hati tuan-tuan? Besok di hari kiamat tuan-tuan akan claim. Cakap je tuan-tuan, qulil haq walau kana murran. Bercakaplah yang benar walaupun pahit, walaupun orang tak suka, cakap supaya selamat di hari kiamat. Wallahu a'lam. 2 soalan habis masa tu. Pukul 9. Dah tamat masa. Habis dah tamat dah. Ha. Jadi Tok, ini kali pertama Datuk sampai di sini Tok. Kali pertama, jadi alhamdulillah kehadiran kita pun alhamdulillah ramai Tok. Tempat ni pun luar biasa, kipas helikopter pun ada Tok. Cuma dah tak pasang je malam ni. Apa pun kita nak tanyalah sikit kat Datuk. Dalam perjalanan Datuk berdakwah ni, nak ajak orang bawa kembali kepada agama, apa target Datuk di dalam penyampaian supaya orang ni rasa ringan nak berhijrah kalau yang dah terlalu ketinggalan dengan agama, urusan agama ni, ada yang tak solat tapi nak qada solat. Ada tak orang yang macam ni yang mengadu pada Datuk? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, kita dah ceramah sejam. Sejam Tok. Sejam dah Tuan Haji. Terasa tak sejam? Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya kan. Tuan-tuan apa rasa? Tambah dapat tiang, lagi tak terasa. Begini nyanda kan. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya berdakwah 36 tahun. Baru start ceramah tahun 1990. Dah 36 tahun. Barulah berbanding dengan orang-orang lain. Tak ada banyak. Target saya pernah dicekak baju. Saya pernah dicala kereta. Saya pernah diugut bunuh. Diugut bunuh ada 4-5 kali. Disimbah cuka. Sihir pernah? Sihir tak larat nak cakap lah. Santau pun Ya, pernah? santau pernah. Orang datang rumah saya bawa cuka getah nak simbah saya pun ada. Yang datang ke masjid sini nak bersalam, dia kata, Ustaz, Kazim, kalau kau datang jaga kau, aku bunuh kau. Saya kata datang, saya datang sini sekian bulan, dia datang. Dia datang, dia letak pisau belit. Tu pisau belit. Yang Pisau parang belit. Tok. Yang parang di sekolah. Oh. Dia kerja dengan parang. Dia letak pisau belit, mat. Waktu orang ramai nak bersalam, dia nak toreh tangan saya. Tapi Allah jaga, alhamdulillah agamanya. Dalam ramai-ramai nak berbuk tu, orang tertolak agama dia, pisau dah jatuh. Subhanallah. Sejak daripada itu tuan-tuan saya jarang dah bersalam dengan orang. Habis-habis ceramah saya lari cari buk tuan-tuan ni. Ya, dulu ceramah sejam, salam saja 45 minit. Dulu tuan, sekarang ni tak ada lah tuan. Saya datang senyap-senyap, saya datang sorok-sorok, aku datang ke depan, balik pun ke depan tuan. Banyak pengalaman saya. Bukan semua orang suka di dalam dakwah tuan. Tapi saya ngenangkan, kuntum khaira ummatin Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Taala sebut dalam Quran, kamu adalah sebaik-baik umat bila kamu mengajak orang jadi baik. Mengajak ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Target saya yang tu tuan. Kalau saya tak ada target saya berhenti. 6 orang kepung saya. Dia cekak baju ni. Kami jemput kau datang ceramah kau. Dia toreh kereta saya tu. Masih tengyang-nyang di telinga saya tu. Balik ke rumah saya menung. Mak. Nak berhenti lah ceramah mak. Supaya nak pukul, nak bunuh ni menyusah aja mak. Kau suka kau lah. Ada kalau berhenti kau nak kerja apa? Banyak kerja mak. Dia jual tiket bus express. Dekat Medan Kit di Ipoh ada tempat stesen bus express. Jual tiket bus lah mak, senang. 3 hari saya duduk rumah menung. Mak tanya, tak jual tiket ke? Saya jawab, kalau jual tiket bus pun bergaduh mak. Tiket jual, bus tak datang macam. Baik saya jadi pendakwah mak, saya dapat pahala sedekah. Tiap-tiap hari sedekah.
Saya dapat pahala mak, saya nak jadi orang terbaik. Tiap-tiap hari saya jumpa orang macam-macam, tiap-tiap hari saya jumpa manusia macam-macam. Dalam sehari saya jumpa berapa ratus ribu orang. Kok suka engkau lah. Dalam setahun berapa juta saya jumpa, tuan-tuan. Alhamdulillah. Target saya ialah saya tak baik, tapi sekurang-kurangnya kita bercakap. Tetapi cabaran ada tak? Oh, cabaran banyak, tuan-tuan. Ahasiban nas حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Kamu sangka kamu ni akan dibiarkan hanya bercakap kamu beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji? Ingat-ingat kamu ni bila kata saya dah baik, saya beriman, saya bertaubat, saya dah buka buku baru Ustaz. Kamu ingat kamu akan dibiarkan? Kamu akan diuji. Berapa ramai tuan-tuan yang diuji bila buka buku baru. Alhamdulillah, saya dah balik pada fitrah, saya dah bertudung sekarang. Jadi saya harap gambar-gambar saya yang dulu dapat dipadam ya 2 bulan, sekarang buka balik, tuan. Doakan saya untuk terus istiqamah dan saya nak jadi diri saya. Sudah, tuan-tuan. Cabaran akan sampai mengikut iman kita masing-masing, tuan-tuan. Sebab tu saya rasa sebelum saya mati saya nak buka buku. Buku apa, Ustaz? Dulu saya buat buku, nama tulisan buku tu Hidupku. Hidupku. Cerita pengalaman. Kemudian saya buat dalam ceramah cerita dan sebagainya. Kemudian saya buat filem. Tulis skrip filem, bagi dekat pengarah, buat filem. Nama dia Zim Al-Kazim. Ustaz tengok tak? Tengok. Berapa kali Ustaz tengok? Sekali tengok. Tuan Biro Dakwah berapa kali tengok? Sekali juga tengok. Tuan-tuan yang belum tengok, buka Netflix. Sampai sekarang masih ada lagi Netflix. Cerita tu dalam 80-70% cerita saya. Tapi dirombak supaya tak orang menggusarkan orang. Tapi saya tak puas hati filem tu. Sebab dia tak menceritakan yang real. Saya makan nasi dengan ulat. Tapi ditukar saya makan nasi dengan katak. Tuan-tuan tak pernah bayang macam mana nasi jadi ulat. Sihir. Bila saya campak, dia jadi nasi. Saya tanya pada pengarah, kenapa tak buat ulat? Ustaz, ulat susah nak kontrol. Kalau jadi prop. Tapi katak senang Ustaz. Tangkap bubuh. Ulat nak bubuh tu payah Ustaz. Bola katak pun katak. Tapi yang realnya ialah ulat. Tak diceritakan lagi macam mana Bomoh Saka datang jumpa saya. Bawa geng besar-besar. Saya bersilap dalam rumah saya. Hanya kerana saya menegur. Mana boleh ambil bulu orang. Mana boleh ambil darah orang, mana boleh ambil kuku orang, mana boleh ambil ayam, mana boleh ambil daging darah kambing, kemudian dijamu, dibuang, diancak di sungai, tak boleh. Oh, datang 5 orang tuan-tuan. Aku tak kacau kau cari makan, kau jangan kacau kami cari makan. Oh, sudah tuan-tuan. Sebab itu saya sekarang dalam rakaman TV. Nanti tuan-tuan tengoklah 26 episod. 26 episod. Saya buat rakaman bermula pada hari Selasa. Hari Selasa saya buat rakaman di Keramat, di Setapak. Daripada pukul 10 sampai 3 petang. Hari Selasa 10 sampai 3 petang, lari pula TV Hijrah live, dakwah live. Besoknya hari Rabu pukul 10 sampai 3:30 petang. Tadi pukul 10 sampai 3:30 petang. Habis lagi. Baru 11 rakaman. 16 tu. 16 rakaman. 16. Ada 10 malam ni dengan tuan-tuan. Besok ustaz di mana? Balik Ipoh malam ni. Besok duta Uzbekistan melawat sekolah saya. Orang Uzbekistan melawat sekolah saya. Orang Batu Tiga Shah Alam tak melawat. Leceh tuan ni. Nanya tuan ni. Besok timbalan 2 duta ambassador apa semua datang. Dia nak jemput saya pergi ke Uzbekistan.
Nak bawa, dia kata, Ustaz Kazim, jom melawat Uzbekistan, bawa semua anak-anak murid Ustaz, kita jadi tetamu di Uzbekistan. Datang, besok dia pun datang. Saya akan buat live dalam pukul 10.30 pagi insya-Allah. Malam besok Ustaz di mana? Malam besok saya di Kulim, Karangan, Sungai Kop, Kulim. Hari Sabtu di mana? Sabtu pagi di Batu Kurau, malam di Ampang. Hari Ahad di mana? Ahad pagi di Ipoh, malam di mana? Malam di Pulau Pinang. Itulah kerja saya selama 36 tahun. Macam-macam ada pengalaman, macam-macam. Bila saya muntah, keluar darah. Perut saya besar, ni pun nampak kecil sikit dah. Perut saya besar, saya turunkan, baca doa, saya tarik keluar jarum. Ni, keluar jarum ni. Tu belum masuk lagi tuan-tuan, doktor operate kaki ni. Kaki saya tiba-tiba bengkak, doktor operate. Bila operate, darah tak ada, nanah tak ada, apa pun tak ada. Dapat sakit saja tuan-tuan. Belum lagi tuan-tuan pengalaman-pengalaman yang sikit. Tetapi yang sikit tu saya nak kongsi dengan masyarakat. Bukan senang untuk berdakwah. Datang jauh-jauh. Aksiden berapa kali Ustaz? Aksiden 7 kali. Sepanjang berdakwah. Yang paling teruk mana Ustaz? Yang paling teruk kereta saya duduk atas kereta orang. Terbalik bergulung. Naik ceramah, naik van mat. Guling-guling. Allah. Orang berhenti tengok. Berapa orang meninggal? Astaghfirullahalazim. Orang kita ni aksiden. Berapa orang meninggal? Itu perangai orang kita tuan. Oh, tuan-tuan. Saya nak buat buku, saya nak buat filem drama ni supaya orang tengok. Sebab kadang-kadang orang tak nilai pada ustaz. Balik nanti, saya balik, tuan-tuan dah tidur. Saya masih lagi jam dekat Tapah, jam dekat Sungkai, jam dekat Simpang Pulai. Saya pernah ceramah mat 8 jam dekat highway mat, jam. Sampai ke subuh duduk di Tapah. Allah. Jadi bukan senang berdakwah tuan. Ada kali je saya berdakwah tuan, orang operate punggung saya. Operate punggung. Udah jadi macam bunga ros. Terbuka dia punya tu, dia tak jahit. Bila saya ceramah, saya duduk atas pelampung. 3 bulan ceramah atas pelampung tuan. Ada saya ceramah pakai jubah. Dalam jubah saya ni ada beg kencing. Orang tak tahu. Dalam jubah ni ada beg kencing. Orang tak tahu. Sebab tu berhati-hati dengan orang pakai jubah. Ada apa ni tuan-tuan? Tak apa benda pula beg kencing ke apa ni tuan. Apa jadi pada ustaz? Saya kencing 30 kali semalam, bukan sehari. Saya imam tarawih 2 malam aja. Lepas tu tak boleh lah, masuk hospital. Kencing saja-saja. Duduk tepi tandas dekat wad tu. Merangkak masuk, lagi keluar balik. Merangkak masuk toilet. Apa ni tak boleh kencing ni? Sampai 3 pagi kencing tak keluar. Nak kencing tak keluar, sakit. Panggil nurse. Masuk air garam. Lagi sakit, nak kencing tak boleh. Doktor datang tebuk, demuk keluar air. Masuk MRI. Dia datang, doktor datang tunjuk MRI. Datuk ini ustaz lah, ini encik ustaz lah, ini you punya ini you punya pundi kencing ini atas pundi kencing ada ini putih-putih mungkin mungkin lah ini yang mengganggu you punya kencing nampak lu apa tu doktor? I'm not sure lah, but something like cancer nampak tu. So apa nak buat? Kita akan mengeluarkannya lah. Bila doktor nak operate ke apa benda, kita takkan operate sebab you ada diabetes, you kencing manis, okay? So kita takkan buatkan risiko, kita akan mencari risiko yang lebih rendah. Jadi kita akan masukkan saluran kabel dari saluran kencing. Kita akan masuk saluran kencing, kita akan tarik dia keluar. Macam mana you mau tarik? Kita ada kamera, kita akan tarik dia keluar. Let me discuss with my second doctor opinion, third opinion. Okay.
Jumpa doktor datang lain melawat. Macam mana Datuk? Buatlah Ustaz. Tanya pula doktor India pula. You buat sajalah Ustaz. Ini semua pakar sebelum kita sudah. Okey. Buat. Pejam mata bius. Tak nak tengok kabel besar mana. Tak nak apa pun tak mau tahu. Yang aku nak tahu benda putih tu hilang mat. 2 hari doktor ha tu tak datang. Saya tunggu. Bila dia nak report ni? Bila dia datang, macam mana dok? Kita sudah melakukan prosedur. Jadi bila kita lakukan, itu benda putih makin atas lari. Mau ambil dia lari atas. Mau lari atas. Oh sudah. Jadi kita takut ada risiko, kita keluarlah. So macam mana sekarang masih ada lagi? Masih ada. So nak buat macam mana? Kita akan melakukan kali kedua. Astaghfirullahalazim. Saya baru cerita kabel masuk saluran kencing, tuan-tuan dah nyilu tau. Bayangkan tuan-tuan. 2 bulan duk bawa beg kencing ni. Ceramah on. Belajar balik cara kencing. Allah sakit tuan-tuan. Apa benda putih tu? Dia pun tak tahu. Boleh main lari-lari pula. Boleh lari-lari ke atas pula. Oh, sudah. Tapi saya kata, saya banyak dosa. Mudah-mudahan dengan sakit tu menghapuskan dosa saya. Sampailah bulan lepas, satu Malaysia kecoh lagi. Ustaz Kazim dikejarkan ke ICU pula dah. Sebab tu saya bersyukur bila sampai di masjid ni, saya tak dengar jam waktu tu. Setengah bila masuk waktu dia bunyi kan. Tet. Saya teringat masa duduk dalam ICU tu. Tet. Duduk tengok tuan tu. Trauma tuan ni. Nasib baik saya tak dengar di masjid ni. Selalu tet. Buatnya tet tu udah tuan-tuan. Muka buku baru lah kita mat. Saya bila duduk dalam ICU kan, saya tengok orang depan tu. Dia pun tengok saya tu. Dia lagi banyak wayar pada aku. Saya pun relax, sabarlah ya Allah. Tuan-tuan bayangkan bila saya duduk dalam bilik OT, doktor Cina, pembantu dia doktor India. Saya sedar apa yang dia cakap, saya tengok apa yang dia buat. Datuk, you tengok ke apa kita buat? Tengok. You dengar ke apa kita cakap? Dengar. You tak ada ngantuk ke? Tak ada. You tak mau tidur ke? Tak mau. 2 kali buat bius masuk, tak mau tidur. Saya tengok. Lah mereka bubuh oksigen, mereka bagi minum air. Dalam operate tu. Dia minum air. Dahaga. Betul-betul teringat nak mati. Tuan. Duk minta air dah. 2 kali dia bagi air. Kemudian doktor panggil. Dia kata, call his wife. Saya kata, bini aku pula kena panggil isteri aku pula. Aku ni tak ada arah. Waktu dia panggil isteri tu, saya dah meleleh air mata. Aku ni nak mati dah. Dia pula cakap, Datuk mengucap. Ya doktor India tu pun, sis tu pun mengucap. Sudah tuan-tuan. Udah nasib baik dia mau tak ajar je. La ilaha illallah. Kalau dia mau ajar tuan-tuan, udah mati tuan-tuan. Apa yang berlaku pada saya ni menjadikan saya lebih bersemangat. Jomlah tuan-tuan, saya pun nak jadi baik. Dan saya pun nak mengajak tuan-tuan, jom jadi baik. Ada dosa, kita minta ampun pada Allah. Ada salah sesama manusia, kita minta maaf. Ada yang terputus rahim, sambung. Ada hutang bayar. Ada yang belum qada. Sebelum sampai ajal pada kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Saya ada sekolah tuan-tuan. Sekolah saya dah berusia 2005. Sama waktu saya pergi haji. Waktu saya buat haji tu, timbalan saya telefon, Ustaz, duit tak ada, kita stop dulu buat surau. Janganlah haji, buatlah haji. Duit tak ada Ustaz, pakailah duit haji dulu. Saya pun tak ada duit Ustaz. Tak apalah, saya nak pergi buat tawaf sunat sekejap, lagi saya sembahyang hajat. Saya pusing tawaf sunat. Habis tu doa, ya Allah,
aku nak buat sekolah ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Siap sekolah. Itu 21 tahun dulu. Habis-habis semayang, telefon bunyi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz kat mana? Kat Mekah ni, haji. Saya nak derma lah untuk sekolah Ustaz. Boleh pergi masuk tabung. Tuan-tuan, kita niat baik, Allah tolong. Rupa-rupanya dah 21 tahun sekolah saya. Dan saya pun dah tak larat dah tuan-tuan, macam-macam penyakit ni. Saya duk latih ni, budak ni. Anak muda ni. Mana saya ceramah, saya bawa dia. Mana pengubatan, pengamalan, amalan, rahsia, semua saya bagi kat dia. Mudah-mudahan kalau saya mati pun, sekolah saya dia lah sambung. Harap-harap gitu lah. Ni orang muda ni. Tauliah Selangor ada tak? Asyik baik ada tuan-tuan. Jangan takut. Saya ada yang tanya pula, tu sebelah dia ada tauliah tak? Ada tuan-tuan. Saya pun ada tauliah, dia pun ada tauliah tuan-tuan. InsyaAllah. Mudah-mudahan orang-orang muda ni lah yang akan sambung. Sekolah saya di Ipoh. Dan yang terbaru di Sungkai ada 13 ekar. Bagi tuan-tuan yang belum sampai ke sekolah saya, jemputlah melawat. Duta Uzbekistan pun datang. Takkan duta Batu Tiga Shah Alam tak sampai. Tak. Jadi sekadar itu sahaja. Bagi tuan-tuan yang nak derma, saya takkan minta derma pada tuan-tuan. Saya syorkan tuan-tuan beli sajalah produk Al Kazim tu, kopi ke, koko ke, sumbangan tuan-tuan semuanya adalah untuk pembinaan sekolah saya di Sungkai. Terima kasih pada Ustaz, terima kasih Tan Sri, terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi 21 tahun pada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Saya tutup dengan pantun, kacang panjang dicuci bersih cukup sekian, terima kasih. Ikan tenggiri dalam kolam, saya akhiri dengan wassalam. Anak itik mandi di sawah, letak baju atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.